Hai kawan, Assalamualaikum. Ya Allah, aku harap rumah aku tak ada bersepah. Itu bukan bersepah kawan. Assalamualaikum. Ya Allah, lama betul aku tak jumpa korang. Okay, so sekarang ni aku ada kat ruang tamu. Sebelum tu aku nak cakap hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Lama betul kita tak jumpa. Lama lepas je daripada yang cerita seram hari tu, aku dah lama dah tak jumpa korang. Belah sini macam cantik sikit. Minta maaf kat belakang tu ada gelong rotan apa benda semua. Sekarang ni aku memang seorang-seorang dekat rumah. Selama ni kan Ilham ada dengan aku kan. So sekarang ni aku seorang-seorang tau dekat rumah. Memang sekarang memang tak ada orang kat rumah ni, hanya aku seorang je. Ilham kena balik Kuantan sebab ada urusan yang dia kena selesaikan dekat Kuantan. Jadi ni aku dekat rumah ni seorang-seorang. Apa-apa aku seorang lah kat sini weh. So macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, hari ni aku nak sambung balik cerita hantu yang hari tu. Ada sikit lagi yang aku tak cerita dekat korang yang pasal paranormal yang Adam takut apa benda semua tu kan. Tapi sebelum tu aku just nak tunjuk kat korang sikit-sikit lah rumah aku sekarang ni. Rumah aku sekarang ni yang memang dekat KL, dekat Kuantan still ada lagi rumah aku tu. Aku cakap dekat Kuantan rumah aku still ada, dekat KL pun ada. Sebab apa, kerja aku banyak dekat KL. Jadinya aku rasa macam aku kena ada rumah dekat KL juga, daripada aku duduk hotel membazir korang. Sebab apa, asyik kena bayar hotel mahal tau. Hotel sekarang ni bukan murah. Okay, so aku akan tunjuk sikit dekat bahagian ruang tamu. Aku tak ada beli apa-apa sangat pun. Aku tak ada beli macam orang kata perabot-perabot banyak sangat. Sebab aku tak nak penuhkan rumah aku dengan perabot-perabot. Dekat KL ni aku tak nak penuhkan dengan perabot. Jadi bila aku masuk, aku rasa macam aku nak tenang je otak aku rasa macam aku nak duduk kat hotel. Tadi macam tak terang sangat, sekarang ni terang betul. So sekarang ni korang boleh tengok, kejap aku tunjuk kat korang. Ni langsir, ni nanti pintu masuk ni langsir tau, ni langsir. Lepas tu aku dah tambah aircon. Hari tu tak ada aircon ni, panas nak mampus aku cakap dengan kau. Aku dah tambah aircon dah. Okay, and then aku beli TV, aku beli kabinet macam tu. So dia nak, lepas tu kapet ni pun kakak saudara aku je yang bagi. Nampak? Kapet pun orang bagi. Lepas tu pokok kat sana tu pun kakak saudara aku yang bagi. Pokok yang dekat atas tu pun kakak saudara aku yang bagi. Lepas tu adalah orang kata sofa macam ni. Sofa ni dia boleh jadi katil tau. Dia boleh jadi macam tempat tidur. Minta maaf benda ni memang dekat sini. Dia boleh jadi tempat tidur tu yang aku suka tu. Aku sabar jap. Ni kan kalau kau tarik ni macam dia boleh jadi katil tau. Nampak? Nampak tak? Jadinya kau boleh babu-babu, boleh tidur-tidur. Tadinya kalau aku rasa macam aku tak nak tidur kat dalam bilik kan, aku pun apa lagi, aku pun bam je lah korang kat sini. Nampak tak? Saya selesa. Kat situ ada TV. Nampak tak? Kau tak nampak? Kenapa pula kamera aku ni pusing macam ni? Dia ingat aku nak buat music video ke? Kenapa kamera aku pusing macam ni? Apa kamera? Aku nak tunjuk ke orang kat sana lah. Sana ada TV, lantaklah kamera ni. Okey, kat belah sana ada TV. Jadinya contoh kalau macam aku takut kan, macam aku takut tidur dalam bilik. Sebab kadang-kadang aku seorang, macam sekarang ni aku seorang. Jadinya aku tidur kat depan. Lepas tu aku buat konten pun kadang-kadang aku duduk kat sini je korang. Aku takut korang nak buat konten dalam bilik. Sebab apa? Kadang-kadang aku dengar bunyi macam bunyi. Kadang-kadang aku tak tahu bunyi tu datang daripada mana pun. Aku tak tahu bunyi datang daripada mana. Tapi kadang-kadang bunyi orang buka pintu. Bunyi aku tak tahulah. Tapi aku malah nak cakap sebab aku duduk seorang-seorang, nanti aku takut. So ini tadi TV tadi. Okay, and then adalah orang kata blind box yang aku beli tu, nampak? Ada kat sana. Lepas tu ada essential oil, benda-benda macam tu je lah. Lepas tu ada pokok-pokok macam ni. Ada bilik. Dalam rumah ni bilik ada 5. 1, 2, 3 kat ujung tu, 4 sana, 5 dekat belakang. Dekat belakang tu macam bilik maid ke ataupun bilik kucing ke. Dia ada dapur luar lagi, tapi aku tak nak tunjuk yang tu kan. Lepas tu kalau korang jalan kat sini, sabar jap, aku punya ni ni kalau kau buka ni kan, dia ada lampu kat sana tu, nampak tak? Cing-cing. Jadi kat sini pun aku boleh buat konten. And then kalau aku buka lampu ni, korang dia jadi terang sikit. Kalau tidak nanti dia macam gelap betul, macam aib betul. Ini contoh kalau aku nak buat konten kat sini pun boleh. Aku nak buat konten kat depan pun boleh. Nak buat konten kat dalam bilik pun boleh. Tapi kalau macam aku takut, aku buat kat depan, aku buat kat sini je. And then kat sini macam adalah macam orang kata barang-barang. Kat sini ada barang-barang macam ni. Aku punya minyak wangi, aku punya body mist, aku lotion, ada barang-barang aku buat beg kuning. Lepas tu ada skincare, ada minyak wangi, benda-benda macam tu lah buat jerawat. Lepas tu aku tak tahu lagi nak isi apa kat sini. Lampu sebenarnya boleh buka tapi switch dia kat sana, jadi aku malah nak buka. Ni ada meja makan, and then ada makanan sikit-sikit. Kapet ni pun kakak saudara aku bagi. So bilik Ilham dekat sini. Belakang ni bilik Ilham. Lepas tu dekat sini bilik air tetamu. Sebab aku punya bilik dekat sana tu dah ada bilik air dalam dia. Lepas tu ini pun bilik Ilham ataupun bilik tetamu. Lepas tu kat sini dapur. Dapur orang kata tak adalah
apa ni, aku kemas lagi apa benda semua. Tapi bolehlah kakak saudara aku kemas dia cantik sikit. Banyak lagi barang yang sebenarnya aku kena beli untuk aku punya rumah ni, tapi aku nak beli slow-slow. Kalau tidak nanti banyak sangat aku nak beli. Nampak tu? Ini bilik baju, belakang ni bilik baju. Jadinya masuk je dalam bilik tu memang baju seluar, stokin. Jadinya aku tak perlu nak pening-pening nak cari kat mana baju aku. Faham tak? Satu bilik tu aku dengan Ilham punya baju semua dekat dalam tu. Jadi kalau kita lepas mandi apa semua masuk je dalam tu, pilih je baju kita nak pakai baju apa. Cerita seram, kita kena tutup lampu. Bila tutup lampu ni boleh seram weh. Kalau tak nanti tak jadilah cerita seramnya. So cerita ni macam ni, ingat tak waktu yang paranormal hari tu yang aku cerita pasal Adam tu kan? Minta maaf tadi kat depan tu kita selit-selit lah sikit. Apa salahnya? Cerita dia macam ni. Kepada korang yang belum lagi tengok video paranormal tu, video paranormal yang aku, Awak, Ilham dengan Adam, korang kena tengok video yang kita buat paranormal tu dulu. Lepas tu aku ada cerita pasal paranormal, and then sekarang ni aku nak sambung sikit lagi. So waktu kita orang balik daripada paranormal tu, kita orang tak balik tu dekat rumah mak aku tau. Sebab aku tak tidur rumah mak aku. Dekat Kuantan aku ada rumah aku sendiri. Jadinya waktu nak buat konten seram tu, aku pergi rumah mak aku sebab kuartus tu dekat rumah mak aku. And masjid tu pun dekat rumah mak aku. Jadinya kita orang buat konten dekat sana. Balik daripada paranormal tu, aku tak terus balik rumah mak aku sebab aku takut ada benda ikut. Jadinya kita orang pusing satu kuartus tu dalam 3-4 kali. Turunkan Wawa, and then Wawa balik. Aku, Ilham dengan Adam, kita orang balik rumah aku lah. Aku tak balik rumah mak aku. And then waktu aku dah balik tu, masuk Assalamualaikum. Kita orang bagi salam tau. Assalamualaikum benda semua. Lepas tu aku cakap kat Adam, Adam mandi. Lepas tu jangan tak mandi sebab kita baru balik daripada sini-sini. Adam pula jenis penakut macam tu. Lepas tu Adam pun mandi. Dia dah mandi, dah makan-makan sikit. Lepas tu Adam cakap, abang boleh tak Adam tidur bilik abang? Lepas tu cakap, kau tak tidur bilik aku bila? Aku dah lah suka tidur seorang-seorang. Tapi dia macam takut. Muka dia macam takut sangat. Jadinya aku macam sian lah pula kan. Ilham memang okey je, korang dia duduk je dalam bilik dia. Bilik Adam kat bawah, bilik Ilham kat bawah, bilik aku je dekat atas. Adam nak tidur dengan aku. Lepas tu aku cakap lah, tapi Adam bilik kita dekat atas. Bilik kita bersepah lah sikit. Macam tu, tak adalah bersepah pun. Tapi tiba-tiba, tak apa Adam boleh tidur dengan abang. Adam takut, dia cakap macam tu kan. And then tiba-tiba waktu dia lepas mandi apa semua, aku pun lepas mandi, Adam naik atas. And then kita orang waktu tu baru nak tidur, Adam ada main game tau. Dia main game. Kita orang waktu tu betul nak tidur. Tiba waktu dah nak tidur tu, bunyi anjing. Kau tahu tak bunyi anjing? Macam anjing tu tengah bergaduh. Anjing tu menyalak. Aku siap rakam lagi. Korang. Nanti korang tengoklah video ni, nanti aku anjing tu dia macam bunyi dekat rumah ni je weh. Oh my god. Ada ke ada? Korang dah tengok kan? Memang bunyi anjing tu kuat sangat sampai aku rasa macam anjing tu masuk rumah aku ke? Bunyi anjing tu macam anjing tu masuk rumah aku tau. Lepas tu aku cakap, kenapa kuat sangat bunyi anjing ni? Lepas tu aku cakap kat Adam dengar tak bunyi anjing? Abang dengar. Lepas tu kan aku pun stop. Lepas tu aku rakam. Memang bunyi anjing macam anjing tengah bergaduh-gaduh. Lepas tu aku pun WhatsApp Ilham. Ilham, dengar tak bunyi anjing? Dengar. Lepas tu aku cakap, cuba kau tengok dekat tingkap. Sebab aku malas nak tengok kat tingkap sebab bilik aku dekat atas. Jadi aku tak nampak sangat. Kalau Ilham tak apa, dia boleh tengok apa yang berlaku dekat bawah dan luar tu. Lepas tu aku suruh Ilham tengok. Lepas tu dia kata, tak nampak pun anjing. Dengar. Lepas tu lama-lama dah tak ada bunyi anjing tu. Tiba-tiba guru korang nak hujan macam kedah. Bunyi betul kedah. Bunyi macam tu tau. Sebab ada orang kata anjing ni kalau dia menyalak ke, dia macam dia macam nampak something, faham tak? Dia nampak something tapi kita tak nampak. Anjing tu nampak. Macam tu. Seandainya lah anjing tu boleh bercakap, aku nak dengar lah dia cakap apa. Sebab apa? Aku nak tahu apa yang dia nampak tu kan. Sebab memang dekat-dekat, betul-betul dekat depan rumah aku Kalau daripada jauh, maksudnya macam lantak dia lah dia nak bergaduh ke, dia nak nampak apa curi ke apa benda. Tapi betul-betul depan rumah aku. Depan rumah aku. Lepas tu aku tengok CCTV tak ada apa. Tapi anjing tu gong. Maksudnya aku yakin dah percaya dia nampak something. Dia memang nampak something ada dekat rumah aku. Sebab malam tu kita baru balik buat paranormal. Sebab tu lah aku tak pergi ke satu tempat lagi tu. Sebab malam paranormal tu konon ni kita nak pergi 2 tempat. Satu lagi tempat taman permainan tu waktu malam. Tapi tak jadi sebab Adam terlampau takut. Dan aku suruh ada baca doa. Kita baca doa apa. Lepas tu baca surah. Lepas tu kita tidur. Alhamdulillah korang boleh tidur. Cuma malam tu ada mengigau. Aku tak tahu dia mengigau ke, kena sampuk ke. Tiba-tiba waktu tengah tidur ni, korang pukul 3-4 pagi, tiba-tiba dia bangun macam ni, faham tak? Katakan tidur ni.
Abang, macam ni abang dia punya langsir abang. Dia macam tu. Kau bayangkan, dia tunjuk langsir. Dia cakap ada benda dekat langsir. Tapi waktu tu dia memang dia mengigau. Alah, macam budak kecil mengigau lebih kurang macam tu. Tapi aku tak faham kenapa dia tunjuk langsir. Dia cakap pun aku tak faham. Lepas tu aku cakap, Adam cakap apa ni? Jangan macam ni, kita takut. Lepas tu dia tidur balik. Cuma itulah orang kata peristiwa yang macam peristiwa pelik berlaku waktu nak tidur tu. Memang waktu kita dah tidur sejam 2 tu dia bangun. Lepas tu dia mengigau. Dia cakap benda yang tak faham. Lepas tu dia tunjuk langsir. Tak, daripada itu aku tak akan bagi dia tidur kat aku dah. Aku tak akan bagi dia tidur dengan aku dah. Engkau kalau kau nak kena kacau dengan tu, biar kau seorang je kena kacau. Kau jangan libatkan aku. InsyaAllah dalam waktu terdekat aku akan balik Kuantan dan kita akan buat konten paranormal part 2. Tapi Adam dah tak ada. Aku Ilham dengan Wawa, kita orang 3 orang saja macam biasalah. Sebab aku tak nak ambil risiko untuk bawa orang yang sangat-sangat takut. Sebab aku takut terjadi apa-apa pada dia. Okay guys, aku rasa konten kita sampai sini dulu. Minta maaf kalau konten kali ini membosankan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.